اللهم رب الناس بمن بأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Kita tarik nafas, busung perlahan. Kita tarik nafas, busung perlahan. Okay, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila saya baca, Aha. okey ni tak ada apa-apa ni. Aha. Tiba-tiba ada reaksi yang, ni ada gangguan. Okey. So, bila ada reaksi macam tu, Aha. so kita dah tahu ada something yang mengganggu. Okey. So, cuma tak tahu apa gangguan, jenis gangguan itu. Alright. Dan itu yang kita tanya. Menangis, Sedih ke tak? sedih ke tak, emosi macam mana, nampak apa. Okey. So, simptom-simptom tu kita akan ambil, so kita akan tengok jenis gangguan apa. Tu okey kalau kita nak fahamkan penonton-penonton ni kan. Waktu tu itu baru diagnose. Itu baru diagnose, baru nak nampak dia punya tanda-tanda. Okey. So ayat-ayat Ustaz baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang itu dah case station berapa Ustaz? Yang tu sebenarnya saya lompat. Sepatutnya? Biasanya kita akan mulakan dengan Al-Fatihah, selawat, so ada ayat-ayat yang utama yang kita bacakan. Okey. Aha. So waktu tu saya terus jam. Sebab kan tanya, nak tahu kan ada apa kan. So saya terus jam, terus direct kepada gangguan tu. Terus point tu lah. Terus point. Okey. Tu yang saya sebut, ya ma'syaral jin. Terus direct kepada jin. Okey. Tu terus dia Tindak balas. tindak balas. Tapi Ustaz betul Ustaz, masa Ustaz tengah baca tu kan, saya memang rasa badan saya tak bergerak. tak bergerak langsung. Tak bergerak. Maksudnya kita tutup mata, kita tutup mata, kita tak tangan saya kat atas bantal kan, betul kan? Saya memang rasa, kita dapat rasa lah, badan kita memang tak ada apa-apa, tak ada movement lah. Tapi bila saya tengok kamera, lepas tu, tangan saya dah genggam kan. Memang itu kira tanda-tanda lah Ustaz benda tu. Itu tanda-tanda gangguan ataupun tanda-tanda jin tu ada dalam badan kita. Oh, dia bagi tindak balas Kita begitu lah. tak rasa apa-apa. Yang bertindak balas tu adalah jin yang mengganggu. So perasaan rasa marah tu sebenarnya jin tu yang rasa marah. Bukan saya. Bukan Asyab. Lepas tu, tapi kenapa rasa? Betul? Sebab mix perasaan. Apa yang jin rasa, itulah yang kita rasa. Apa yang kita rasa tu yang jin rasa. Macam pecinta Ustaz.